Kata Nabi SAW lagi, dan 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala cukup benci. Golongan pertama yang Allah cukup marah, yang Allah cukup benci, ialah golongan al-fakhur. Fakhur maksudnya orang yang suka bangga diri. Sifat fakhur, sifat suka bangga diri, Allah tak suka. Cakap aku buat tu, aku buat ni, akulah. Kalau tak sabit aku, kalau tak kerana aku, ini ciri-ciri orang yang ada sifat fakhur, bangga diri. Allah tak suka. Allah suruh kita buat baik, tapi Allah tak suruh kita bangga dengan kebaikan yang kita buat. Dan yang kedua, al-mukhtal, al-fakhurul mukhtal, golongan yang bangga diri dan sombong. Mukhtal, sombong. Allah Subhanahu wa taala tak suka. Allah benci, Allah marah kepada golongan yang pertama, golongan al-fakhurul mukhtal, golongan yang bangga diri dan sombong. Allah tak suka. Hampa boleh jumpa tentang golongan yang Allah tak suka ni di dalam Al-Quran. Firman Allah dalam surah Luqman. Tuhan kata, Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, Allah tidak suka, kulla mukhtalin fakhur, orang yang sombong dan bangga diri. Allah tak suka. Allah sebut dalam Quran. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis dia sebagai golongan pertama yang Allah tak suka. Yang kedua, golongan yang Allah benci, yang Allah marah, orang yang bakhil, kedekut. Tidak sahaja dia kedekut, dia al-mannan. Dia suka mengungkit kebaikan yang dia buat. Kedekut tu dah tak bagus. Nak tengok dia bagi sedekah, nak tengok dia bagi sumbangan, nak tengok dia bagi infak, susah. Dia bagi sekali RM10, duk sebut tu. Duk sebut tu dia panggil al-mannan. Sifat dia apa? Suka ungkit. Aku tiap-tiap bulan duk bagi you. Mengungkit. Allah tidak suka. Bakhil Allah tidak suka. Mengungkit Allah tidak suka. Bakhil dan mengungkit Allah sangat tak suka. Dan yang ketiga, golongan ketiga yang Allah marah dan Allah tak suka, ialah golongan tajir, golongan businessman, orang menyaga, wal bayya', dan juga orang yang duk menjual beli. Yang mereka ini al-halaf, suka sumpah tipu. Tuan-tuan, ni kain ni dia bukan boleh dapat selalu. Ini orang jual kain. Ni bukan boleh dapat selalu ni. Depa 4-5 tahun baru sekali depa keluar kain ni. Yang ni insya-Allah lagi ada umur kita tak rosak kain ni. Halaf. Cerita bercakap ni sampai sumpah bohong. Tak mungkinlah sampai macam tu. Ada kata ni jam ni beli, kalau tak beli rugi ni, dia tak keluar dah ni. Ini limited edition. Dia tak keluar dah jam ni. Kalau lambung tak pecah. Memang lambung tak pecah. Kalau hampuk baru pecah. Dia kata ni jam ni bagus ni. Lambung tak pecah. Kita pun dengar sekali lalu macam kata jatuh tak pecah. Dah, dia tak mohong. Dia kata lambung tak pecah. Tapi cara dia cakap tu, kita tertipu. Golongan ini menyaga tapi tipu orang. Dia kata ni korma ni Madinah ya ni. Madinah. Tengok mai daripada Israel. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis itu diriwayatkan dengan isnad yang sahih daripada rawi-rawi yang thiqah.